Okey, selamat sejahtera. Okey, so hari ini kita akan sambung kelas kita. Okey, so kita akan belajar unit ke-6. Okey, unit ke-6 tingkatan 4. Okey, your chapter 6 lah, Zen. Okey, chapter 6 ini adalah chapter yang senang untuk kamu handle. Nampak tu? Okay, you look at your family, Zen, then you faham lah apa itu integriti keluarga. Zen, so topik dia kalau kamu tengok, keluarga berintegriti, keluarga disegani. Zen, okay, topik dia. Okay, so bila kamu tengok topik dia, as usual lah, you tengok bahagian pertama tu. Okay, bahagian pertama dalam buku teks kamu. Okay, if you look at it, dia kata ciri integriti keluarga you mesti tahu, contoh integriti keluarga you mesti tahu, cara pupuk integriti keluarga, implikasi kalau perbuatan tidak berintegriti terhadap keluarga, apa perasaan, apa amalan dia. Okay, dia student dia tak highlight maksud. Dalam sini dia tak beritahu maksud integriti keluarga, tetapi dalam buku teks ada. Kita dah nampak dekat sini ada maksud. The moment definisi itu tidak di-highlight, tetapi dia ada dalam buku teks means mereka boleh tanya. Understand? So it's a must for you to read the textbook, especially bahagian konsep itu dengan baik. Zen, okay, so semua perkara ini ada dalam bahagian konsep. Student, basic. You are taking form 5 moral lah. And then moral subject ini adalah wajib untuk kamu teras untuk ambil dalam peperiksaan SPM. Maka you have to read. Konsep ini basic, kamu kena baca. And bukan saja baca, faham maksud dia dan boleh ingat isi dia, fakta dia. Zen, okay, nampak. Okay. So sebenarnya hari ini sorry because cikgu lambat hantar borang mastery dan juga apa itu you punya topical question sebab of course semalam hari yang dinanti-nanti iaitu result SPM. Okay, dan cikgu ada post kepada kamu lah. Understand? Analisa sekolah cikgu. Zen, okay, nampak? There's nothing wrong, understand? Nampak? Itu adalah ungkitkan semangat. Zen, so sejak KSSM diperkenalkan, sekolah saya ada peningkatannya. Zen, setiap tahun ada meningkat sedikit demi sedikit. Understand? So maksudnya konsisten lah. Zen, guru-guru sekolah cikgu, tim saya lah, tim moral saya dalam sekolah, kita kerja secara konsisten. Zen, okay, nampak? Dapat. And then kamu boleh nampak result sekolah kamu kadang-kala ada di antara sekolah kamu yang A+, tak ada calon A+. Zen, okay, nampak? Okay, so result ini amat bergantung kepada apa itu? Sikap murid tersebut lah. If you really work hard, definitely you'll achieve what you want. Understand? So kamu mesti ada keinginan. Sebab tu orang kata di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okay, so hari ini letih of course after school and all that. Nampak tu? Sebab tu cikgu pun letih tidur. Hari ini bangun lambat sikit. Zen, okay, nampak? Tapi very peaceful sleep sebab results budak okay. Zen, okay. And I love my career so much as a teacher. Why? Adalah saya boleh serve mankind. Maksudnya saya boleh serve a lot of people. I want them to work hard, lead a good life. Understand? Happy life. Tak ada buat benda-benda negatif. Understand? Tak mau lahirkan penjenayah all that lah. Understand? So subjek saya pun berkaitan, iaitu pendidikan moral. Untuk bentuk sasian all that. So I am very happy. Dan apa yang cikgu nampak adalah profession perguruan adalah noble profession.
Azan. Okay, so saya nampak dalam TikTok ada rakyat Malaysia. Dia tanya GPT chat. Okay, dia tanya soalan. Sudah keluar result SPM. Okay, apakah nasihat anda kepada murid? Apa bidang yang mereka boleh choose? So there are 5 bidang GPT chat ada beritahu. And the last one, last but not least adalah pendidikan. So itu adalah satu bidang yang baik. Understand? Pendidikan. Okay, jadi guru lah. Understand? Okay, so cikgu happy. And apa attitude cikgu adalah sampai sekarang. Daripada tahun sejak cikgu ajar sampai sekarang. Cikgu ajar first year itu semua adalah dalam private. Cikgu ajar STPM, pengajian perniagaan. And then of course aliran perdana itu tuition lah. Cikgu ajar tuition. Pendidikan moral also I started. Azan, okay. Lepas itu apa yang cikgu nampak adalah every year bila results keluar. Azan, cikgu rasa cemas itu ada. Berapa tahun cikgu mengajar masih cemas sampai hari ini pun. Semalam pun. Azan, rasa cemas itu masih ada sebab it is almost like waiting for my own child. Azan, anak saya sendiri. Azan, result. Every year I feel the same thing. Azan, dapat result, okay baru puas, happy. Azan, nervous is there. So apa maksud dia? Keluarga means it is not blood related. Blood related adalah salah satu. Okay, tapi dalam dunia ini ada juga not blood related but they brought together by faith. Maksudnya keluarga adalah anugerah Tuhan. Kamu kena ingat benda itu. Okay, either by blood relation, kamu dapat maksudnya ibu bapa anak. Tapi ada juga yang by faith. Like single mother and all that. Suddenly they found a person who care for them and a child. Nampak? Then mereka bentuk keluarga. Itu adalah by faith. Okay, nampak? Kawan saja dalam dunia kita boleh pilih. Keluarga no. God knows. Yang mana sesuai untuk kamu. So apa saja terima and then jalani kehidupan yang happy. But for me keluarga is everything lah. Okay, very nice topic. Relax, cool dengar. Walaupun letih, cikgu pun letih, you pun letih. Tapi we have to go on because besok cikgu ada kelas hari Sabtu, maka cikgu buat hari Jumaat. So last Saturday of the month, cikgu tak boleh whole class, maka cikgu buat pada hari Jumaat. Dan kalau boleh hari 1st of May is holiday, maka if of 1st, iaitu 30th, we can whole class because the next day is holiday. So malam itu you sacrifice lah sebab you mempercepatkan habiskan syllabus sebelum trial. You have to finish your syllabus lah. So you tak buat sendiri, you hadiri kelas, so cikgu ajar explain, make you understand better. So love all of you. We will start our work. Okay, as usual, borang mastery lah. Kau tengok buku teks, ada nilai semua, catat saja. Okay. So of course, keluarga berintegriti, keluarga disegani. Okay, nilai kasih sayang comes first, love. And then kita ada nilai hormat, respect. Okay, nampak? Dan kita ada nilai toleransi. Toleransi means always remember this. There will be misunderstanding and all that. Understand? So kita kena sabar, mengawal diri untuk elakkan pertelingkahan. Itu yang kita panggil toleransi. Then we have to work as a family, kerjasama. As a one unit, family unit lah. Harga diri means jangan buat sesuatu yang menjatuhkan maruah diri keluarga kamu. Not only maruah you sebagai individu, tetapi maruah keluarga. Semua ini penting. Sebab bila dalam sekolah, bila cikgu nampak murid-murid yang very hardworking, very respectful. Maksudnya budak itu memang sangat sopan, membantu, mau belajar. Can see, he's not acting, naturally he's good.
Satu perkara saja saya ingat, tengok mereka satu perkara saja. The parents must be super parents lah. Parents create good children and send to us. It is easier for us to teach and educate them. Understand? So sebab tu saya kata family is everything. Understand? Okay, nampak. You kena syukur lah. Understand? Kamu ada ibu atau bapa atau ibu bapa. Kedua-duanya sekali lah. Yang baik. So you have to appreciate. Family is very important. Understand? Okay, nampak. Okay. Tengok maksud integriti keluarga. Apa itu integriti keluarga? Okay, but before that, kamu dah belajar integriti individu. Kamu dah belajar integriti organisasi. Integriti keluarga means kamu duduk dekat rumah juga, bukan di tempat kerja saja. Kamu duduk dekat rumah also. So dalam rumah kamu ada tanggungjawab kamu. Apa dia? You kena jadi anak yang baik lah. Understand? Anak baik itu dalam Islam kita kata anak soleh. Well brought up lah. Islam says like this, anak soleh. Understand? In fact, dalam Islam ada kepercayaan. Okay lah, let's say lah. Dunia sudah kiamat. Okay, now you are there. Want to enter syurga atau neraka. Okay, ini kepercayaan lah. So they say that one of the question will be asked, adakah anda meninggalkan anak yang soleh? You cannot tipu lah sebab Tuhan ada CCTV canggih punya. Dia boleh tunjuk kepada kamu. Let's say lah. So, anak yang soleh means kalau kamu kata no, sorry, Encik masuk sana neraka, tak boleh masuk syurga. It means what? If you are a parents, you cannot bring up your child in a proper manner means confirm kamu masuk neraka. Understand? So you can see family means responsibility. Understand? Bukan main-main, bukan emotional. Azan, is responsibility. Buat kerja dengan betul. Azan, okay. So apa maksud integriti keluarga? It is a responsibility of all of us untuk pembinaan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia means what? Children, happy family. Family. Understand? Ingat keluarga satu-satunya Tuhan punya kehendak lah. Who's supposed to be with you is fated. Understand? Hanya kawan you akan pilih. Understand? Okay, nampak tu. So, apa dia? Happy family. And then dia ada utuh. Perkataan utuh. Utuh means is like a strong and undivided family. Undivided means what? Very strong bond family. Azan, undivided. Azan, okay, nampak. So, utuh means what? Strong and undivided. Ini satu kelebihan kelas cikgu lah. Sebab cikgu selalu gunakan dui bahasa. Sebab I can understand some of you, your English is better than BM. But you have to buat exam dalam BM lah. So, you have to know each and every word dalam contents itu kamu mesti tahu. So cikgu explain lah, strong and undivided family. Azan, utuh. And then penyayang, tak payah cikgu beritahu lah. Penyayang means adalah a loving family. Very loving family. Azan. Okay. Okay, nampak. Dapat. Okay, very loving family. Okay, now we go for very fast. Topik ini banyak perkara ada tahu. Banyak bahagian ada. Tapi very easy sebab kau boleh main hantam saja. Azan, almost semua isi sounds the same. But cikgu punya warning kepada kamu, amaran, bukan amaran lah. It's just a piece of advice. Dalam topik ini ada banyak perkataan dalam buku teks yang kamu tak boleh tulis semasa buat huraian and all that. Sebab dia berkaitan dengan nilai universal. So you have to change a lot of that means you have to look for alternative words.
Azan, kena gantikan. Azan. We go by the first one. First one itself lah. Ciri integriti keluarga means characteristic lah. Ciri means here is characteristic lah. Characteristic lah. Characteristic of family integrity lah. Azan, ciri keluarga. Apa karakter, apa sifat-sifat integriti keluarga? Okay, first itself kau tak boleh tulis lah. Saling menghormati, kamu kena tukar. Azan, saling menghormati means you have mutual understanding. Mutual respect. Family mesti ada mutual respect. Azan, you have to respect your father, mother. Azan, brothers, sisters, everybody dalam keluarga. And then pegangan agama yang kuat means the family have strong religious belief. Ini pun penting. Nampak? Belief, beliefs. Azan, okay, nampak strong religion beliefs. Cikgu tengok dalam apa tu agama cikgu, understand. It depends on you lah. Agama cikgu ni agama Hindu, cikgu nampak banyak adalah simbolik. Dia macam cerita, you kena explore sendiri, cari maksud sendiri kehidupan itu. Azan, sebab Tuhan sudah bagi you sixth sense, you fikir sendiri. Tapi saya tengok one of the dewa utama yang orang Hindu sembahyang adalah Shiva. Azan, okay, Shiva ni. Dan Shiva pun dipotret dalam bentuk keluarga. Dia ada wife, dia ada 2 orang child. Ganesh and juga apa tu, Murugan. Understand? Nampak tu. So it shows what? Whether you like it or not, you have to live a family life. Understand? Okay, nampak. Azan. So dalam agama kamu pun macam itu. Understand? Okay, nampak. Mana ada religion yang ada family? Tuhan ada family meh? Azan. But it's symbolic. Dia ada maksud dia. Understand? So Hindu religion always they want you to find out by yourself. Azan. But we know there is one God. Azan. Dan yang mereka sembahyang itu adalah dewa-dewi. Dewa-dewi ini semua kita kata mereka ada sifat ketuhanan. Tuhan punya sikap semua ada dalam diri dia. So they have godly. Godly. They are godly. They are not godly. They got all the God qualities in them. Azan. Okay, nampak. So kena tahu. Dan bertanggungjawab, kamu tahulah, responsible. Understand? Okay, yang ni pun kamu tak boleh tulis. So dalam exam, yang ni saling menghormati kamu tulis apa? Saling menyantuni kan? Saling memuliakan kan? So you write there, saling memuliakan. Look for alternative word. Saling memuliakan anggota keluarga lah. Bertanggungjawab kamu tulis laksanakan tugas, cukup. Laksanakan tugas boleh, atau kamu kata kewajipan boleh. Okay, nampak tu. Amanah kamu tahulah dalam bahasa Inggeris. Amanah remain the same lah, tak ada masalah. Amanah dalam bahasa Inggeris adalah trust. Azan. And then penyayang pun tak boleh tulis. Okay, bila video yang lama semua cikgu punya, cikgu kata sebab first year bila dia kata nilai universal tak boleh digunakan. So maka kamu tak boleh kata ibu bapa harus menunjukkan memberi kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak, kamu tak boleh tulis. Mereka sudah beritahu first year. Azan, peraturan moral lah. KSSM, mereka beritahu tak boleh tulis. Ibu bapa harus beri kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak mereka. Kamu tak boleh tulis kasih sayang itu adalah nilai universal. Mereka kata boleh tulis kasih atau sayang, salah satu. Then after that, year pass by, mereka pula kata langsung tak boleh guna. Sayangi pun tak boleh, kasihi pun tak boleh. Understand? So you have to look for replacement word. Understand? For loving.
Okay, so kamu replacement word yang cikgu cadangkan adalah cintai. Atau perasaan cinta pun boleh. Mana-mana satu. Zen. Perasaan cinta lah. Lagi senang. Menunjukkan perasaan cinta. Bukan perasaan kasih sayang. Perasaan cinta. Replacement word for it. Zen. Okay, nampak. Okay, wait. Okay. Okay, perasaan cinta. Okay, hubungan erat means adalah tight relationship. So ini semua mereka boleh tanya dalam soalan tau. Remember a few things lah. Keluarga means loving what? Azan, keluarga means responsibility. Remember simple thing. Boleh handle topik ni. Jangan takut. Ciri integriti keluarga. Okay, next we go for contoh integriti keluarga. Contoh means you must remember this no. Ini fakta dia. Dalam buku teks, ini contoh dia. Fakta. Then after that, mereka bagi elaboration sikit, penerangan sikit, explanation sikit lah. Azan, so you must remember the facts first. And facts itu dalam topik ini ulang-ulang saja semua tempat. So easier for you to handle. Okay, dapat. Okay, so you tengok the first one. Contoh integriti keluarga. Okay, contoh dia adalah menjadikan pegangan agama sebagai asas yang kukuh dalam pembinaan keluarga. So that means penerangan yang mereka bagi adalah ajaran agama dipupuk dalam setiap perlakuan. All your action must show agama, ajaran agama. So parents lah ada responsibility. Azan, and then kamu tahulah sentiasa jujur tak boleh. Sentiasa ikhlas boleh. Atau sentiasa bercakap benar. Okay, kepada anggota keluarga, something like that. You tukar, jujur tak boleh. This word, tak boleh. Sebab nilai universal. Okay, next contoh integriti keluarga adalah kita jaga kerahsiaan keluarga. Kerahsiaan keluarga. So, you tengok huraian yang dia bagi. Satu, kamu tidak menceritakan masalah yang berlaku dalam keluarga kepada pihak tertentu. Azan, okay, kepada pihak tertentu. Azan. And then, kamu tidak membuka rahsia keluarga kamu kecuali kepada pihak tertentu. Sini kata kepada pihak tertentu. Confused, right? Okay, cikgu beritahu kamu. Normally, we don't share masalah kita keluarga tu. Keluarga, kita solve sendiri. Azan, okay, nampak. And then we don't like open rahsia keluarga kita kecuali kepada pihak tertentu means it depends lah. Azan, okay, nampak. Iaitu macam kamulah. So untuk ini cikgu faham, cikgu bagi you contoh lah. Okay, family ni sebenarnya dia ada dua. Dulu pernah keluar soalan trial those days. KBSM ada keluar. Sebab dalam KBSM pun ada keluarga punya topik. Dia tak lari. Okay, keluarga ini kita ada keluarga asas. Atau kita panggil dia nucleus family. Keluarga nucleus. Okay, keluarga nucleus. Tahu keluarga nucleus means what? Father, mother, children. That's it. Understand? Okay, nampak. Keluarga kecil lah. Keluarga asas, basic punya. Azan. Tapi bila kamu tinggal dengan you punya grandparents or uncle and auntie staying in the same house, itu kita panggil dia keluarga kembangan. So, kena tahu benda-benda macam inilah. Azan, ingat your father, your mother, you, adik-adik kamu, all blood relation satu. Itu kita panggil keluarga kembangan. Keluarga asas. The moment your grandparents are staying with you means itu bukan keluarga asas anymore already, itu adalah keluarga kembangan. Azan, okay, nampak. And normally
ibu bapa tak boleh interfere dalam keluarga anak dia. Anak dia nucleus family. Understand? Selalunya nowadays family problem adalah parents interfering in the children's family affair. Cannot let your children and let's say lah you ada anak lelaki means your son and wife punya ini dan keluarga dia yang kena buat keputusan. Understand? You shouldn't interfere. Understand? So banyak broken family because of interference berlaku dalam case Malaysia lah. Bukan Malaysia, satu seluruh dunia sekarang macam tu. Understand? Okay, nampak. Okay. Tapi nowadays, tapi dulu orang India ni suka tinggal dalam keluarga kembangan. Orang India, sekarang everybody after kahwin kalau boleh dia mau keluarga dia sendiri. Tapi bila perayaan like Tahun Baru Cina, a day before Tahun Baru Cina, mereka berkumpul. Mana saja keluarga asas semua, then they come and makan together, stay together, celebrate together and then they go back to their keluarga asas back. Ini yang sekarang. So that means pada masa tu as usual lah, kamu kena jaga kerahsiaan keluarga, tidak menceritakan masalah yang berlaku dalam keluarga kepada pihak tertentu. Then kamu jangan buka rahsia kecuali pihak tertentu means there are some people who are close to you. Very close to you. Maksudnya mungkin you nak kahwin dengan dia lah. Very trusted person and all that. Then only you buka you punya rahsia keluarga. Okay, nampak. Okay. So you kena jaga kerahsiaan keluarga. Okay, next. Laksanakan tugas dan jangan tulis tanggungjawab lah. Tak payah ingat perkataan ini. Laksanakan tugas atau kewajipan lah. Sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak. Semua, everybody got responsibility. So, ibu bapa mesti pastikan setiap anggota keluarga melaksanakan kewajipan masing-masing. Understand? Zaman cikgu kecil semua. Ibu bapa saya, dia ada jadual tau. Toilet, bathroom semua. Anak ada 4 orang. Setiap orang take turn. 1 minggu tu at least sekali kena basuh. Wash toilet, bathroom, all that. So we take turns. Nowadays benda-benda ini semua maid buat atau ibu bapa buat. Anak langsung kadang-kadang tidak diberi kerja langsung pun ada. Understand? Cikgu boleh nampak dalam sekolah apa. Masuk dalam sekolah langsung tak bersihkan kelas. Understand? Cikgu macam cikgu tak boleh tahan lah tengok benda tu. Understand? Sitting in a dustbin. In a classroom lah you have to clean up. Understand? But everything starts from the family brought up. Understand? Sebab tu saya kata family is everything. Zen, okay, nampak. So you kena laksanakan you punya tugas lah. Ya, so ibu bapa kena ajar you laksanakan tugas masing-masing. At the same time, kalau you tak buat kerja means menasihati anggota keluarga yang gagal menunaikan kewajipan. Zen, faham? Zen, okay, nampak. So cikgu semua kalau cikgu tengok kelas very dirty, masuk saja saya tengok kelas dirty, saya suruh dia bersihkan dulu. Zen, okay, nampak. Next. Menunjukkan teladan yang baik. Teladan means you tunjukkan contoh yang baik kepada anggota keluarga, especially elderly people. They supposed to show a very good example kepada anggota keluarga dia. So macam ibu bapa amalkan sikap positif dan proaktif. Dan bila ada masalah semua, mereka sit and talk. So sit and talk itu kita panggil runding. So sentiasa runding dalam menyelesaikan masalah. Sit and talk. Next, memupuk perasaan kasih sayang tak boleh tulis lah. Memupuk perasaan apa? Cinta. Baru betul lah. Cinta dan hubungan baik dalam keluarga. Even this one also kadang-kadang student cakap, cikgu hubungan baik itu baik hati. Adik, jangan takut sangatlah. Understand? Okay, nampak. Yang kasih sayang memang tak boleh. So cinta. Hubungan baik tak jadi masalah. Ini bukan baik hati. Azan. Okay, kamu pupuk kasih sayang dan hubungan baik. Means apa maksud dia? Kamu ambil tahu tentang anggota keluarga yang sakit atau tidak berupaya secara fizikal dan emosi. So you know, you ambil berat. Ambil berat means
kepedulian ada. Azan, nampak tu. And then kalau anggota keluarga kamu buat salah, kesilapan, so you maafkan kesilapan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Secara ikhlas, bukan simpan dendam. Azan. Okay, next. Mendidik anak-anak untuk menyayangi. Lagi sekali muncul kan, kasih sayang all that. Dia banyak ulang. Mendidik anak-anak untuk menyayangi tak boleh. Menghormati pun tak boleh. Understand? Untuk mencintai, memuliakan. So kamu kena tukar. Menyayangi means mencintai. Untuk mencintai. Lepas tu menghormati itu kamu tulis apa? Untuk memuliakan anggota keluarga. Memuliakan anggota keluarga, menyanjungi anggota keluarga pun boleh. Azan, cari replacement word. Okey, sini kamu mendidik anak-anak you untuk mencintai dan memuliakan dan menjaga warga tua. So grandparents and all that lah. Have to take care. Azan, how? Dia bagi huraian sikit, penerangan. Itu kamu hargai sumbangan warga tua kepada keluarga. Azan, nampak tu? Okay, macam cikgu lah. Azan, bapa sakit, mata, biasalah, dah tua means ada cataracts, all that. Azan, so bawa. Ambil cuti juga. Pergi bawa. Kelas cikgu miss. Dalam first, second week. Sekolah tu, second week sekolah semua, cikgu miss kelas. Okay, kena bawa bapa pergi operation. Azan, then check up and all that. Kita bawa. Azan, why? Dulu masa kecil dia yang jaga saya. Takkan saya tak mau jaga dia. Understand? Nampak tu, mata kecil. Understand? Dia jaga, jangan lupa. If possible, jangan serahkan ibu kamu ke rumah warga tua and all that. Try to take care until the end. That is the best. Azan, so sebab you hargai sumbangan warga tua kepada keluarga. Papa cikgu semua bukan berpendidikan tinggi, mereka sacrifice. Understand? Dan apa yang cikgu nampak adalah dalam keluarga saya, bapa saya tak pernah bawa kita vacation. Bapa saya tak pernah bawa kita makan dekat restoran, semua tak ada. Very rare. Mungkin 1-2 kali kita pernah keluar sebagai keluarga makan tau. Movie. Ada 2 kali saja saya pernah tengok movie dengan keluarga saya. Azan. Why? Because fathers not well to do. 4 children. Semuanya year exam kena hantar tuition and all that. So dia pergi 1 kali makan dekat luar. Atau dia pergi tengok movie. Lebih baik duit itu digunakan untuk bayar tuition fees untuk 4 anggota keluarga. Begitu jimat, cermat those days. Elderly people. Ini generasi bukan Gen Z macam you punya tau. Understand? I saw the sacrifice they make. Understand? Tak fikir. Kalau pergi vacation, duit tu boleh digunakan. Sekarang saya tengok orang India ni pergi konsert semua. Understand? Konsert. Luar negara punya orang datang buat konsert dekat Malaysia. You boleh dengar lagu daripada internet and all that. Why you must go to concert? So they feel that Malaysia got a lot of money lah. So they come and do. So you bagi mereka duit. They earning. Azan. So zaman saya, ibu bapa saya semua, they sacrifice a lot. Azan. Nampak tu. Zaman ibu bapa saya, I've seen. So sebab itu bila mereka perlukan kita, tua dan sebagainya, takut dia bawa kereta dan sebagainya kan. Nampak tu. Mana boleh pergi operation sendiri, balik sendiri kan. So have to take care. And cikgu punya tanggungjawab sebab anak pertama, laki anak pertama means dalam keluarga India there is a tradition that the eldest mesti take care of the parents, something like that lah. Zen, dan dalam keluarga India ada juga kalau ibu meninggal dunia, anak pertama yang akan mereka bakar mayat kan. Zen, so anak pertama yang akan bakar. Bapa means anak lelaki terakhir akan bakar mayat. Understand? All this adalah keluarga. Lahirkan keluarga yang utuh, very strong bonding. Understand? Tapi kamu kena hargai, jaga kebajikan dan keperluan warga tua. Understand? So kadang-kadang benda yang bapa saya suka kalau habis, let's say dia suka
masalah tea. Itu uncang sudah habis, dia akan beritahu. Azan, pagi-pagi dia beritahu, petang habis sekolah saya sudah beli. Kadang-kadang petang dia beritahu, malam saya pergi beli. Make sure the next morning dia ada. Dia happy. Understand? Dia bagi pendidikan yang sempurna kepada kita orang lah. Understand? Semua cikgu tengok, kita balas balik. Okay, next. Menghentikan pertelingkahan antara anggota keluarga secara adil. Kalau ada pertelingkahan, misunderstanding, okay, mesti secara adil, iaitu kamu ambil berat tentang perasaan anggota keluarga dalam setiap tindakan. So, jangan simply, Zen, kena ambil berat tentang perasaan setiap orang. Dan jangan malukan, tidak memalukan anggota keluarga di depan orang lain. Zen, semua ni kena jagalah. So, we are family. Tak boleh lari. Okay, nampak? Easy topik ni. Okay, cara memupuk. Cara. You kena ingat yang 4 cara inilah. Satu adalah beri penghargaan kepada anggota keluarga. You appreciate anggota keluarga. One of it is meraihkan hari istimewa. Hari istimewa, cikgu ada beritahu, ada 4 dalam moral ada 4. Satu adalah hari jadi, birthday. You remember, you beli kek, mau potong, celebrate, cut cake, all that. Cut cake is not our traditional tau. Itu orang barat bawa. Understand? Tapi kita buat benda tu. Understand? Hari jadi. Okay? Nampak tu, hari jadi. Lepas tu kita ada hari ibu dan bapa. Father's Day, Mother's Day. Hari ibu dan bapa. So macam mak saya sudah meninggal dunia lah. Tapi bila comes to Mei saja, rindu dia adalah. Understand? Nampak tu. Kadang-kadang ada makanan yang kita makan tu. We can still remember my mother's taste cooking. Understand? Nampak tu. Tak ada orang boleh buat. Tapi kadang-kadang kita termakan di satu tempat itu, kadang-kadang kita teringat it's almost like our parents cooking. Understand? Kamu pernah tengok movie atau tidak? Yang tu kartun punya movie, animation movie. Ada satu tukang masak, dia tak tahu masak, jadi chef. Understand? Tapi masakan itu dibuat oleh tikus. Ada satu movie, kamu boleh nampak. Understand? Dalam movie itu big person come mau test itu makanan. Bila dia makan, dia rasa macam masakan ibu dia masa dia kecil. Mana ada tikus? Ni animation movie lah. Zen, nampak. So, parents, Father's Day, Mother's Day. Lepas tu, ini untuk ibu bapa kamu. Kau tak boleh lah. Hari ulang tahun perkahwinan. It's a must for those who've married to remember their wedding anniversary. Zen. Tapi sekarang saya tengok budak-budak kicik ni, dia dapat girlfriend satu. First month anniversary, first week celebration pun ada. Budak jatuh cinta. Kepala otak dia, understand? Only family tie registered, di-recognize boleh law. Buat anything also legal. Understand? Nampak. So ulang tahun perkahwinan mesti ingat. Okay. Then another one adalah perayaan ikut kaum kamu. Chinese New Year, Deepawali, all that lah. Christmas, Hari Raya. Okay, nampak. Perayaan ikut kaum. So, pada 4 hari ini, selalunya kita nak bersama ahli keluarga. And we bagi hadiah itu bukan nak tunjuk, understand, tapi appreciation. Orang ingat dan dia pergi beli benda tu. Understand, nampak. Boleh. And then juga ketika ahli keluarga kita mendapat kejayaan. Let's say abang kamu graduate, kau beli untuk dia tie, necktie. Pakailah ini masa pergi ambil ijazah. Understand? The brother will feel. My sister, understand? You tie the necktie lagi cantik. Understand? Ini semua kita hargai. Understand? Ketika mendapat kejayaan. Okay, next. Kita beri layanan adil terhadap anggota keluarga means jangan pilih kasih. Even pilih kasih, I think pilih kasih. Okay, pilih kasih. Okay, sebab itu kalau kamu tengok family selalunya
Macam dalam keluarga saya, cikgu, anak, kakak saya nombor 1 lah, cikgu nombor 2 dan adik, ada 2 lelaki adik. 4. So lelaki ada 3 kan. So bila Deepawali masih kecil-kecil semua, bapa beli baju sama. Semua sama, saiz beza. Kita semua 2 tahun berbeza lah. So bapa beli saiz berbeza. Kalau 4 satu dia beli, saiz 6, saiz 8. Azan, tapi baju yang sama. Why sama? Mereka nak tunjuk tidak pilih kasih lah. Sebab kita tak mau nanti kita beli berbeza, nanti adik kamu cakap, abang punya baju lebih cantik. It's not fair, you only love brother ni. So bila you bagi baju sama, no room for them to make noise. So tak ada pilih kasih. Adil, semua sama. This is how parents buat benda ini semua. Kamu tengoklah dalam keluarga, sekarang kamu belajar dalam moral benda tu. And then you sabar dengan kerana anggota keluarga kamu. Macam mana pun. Yang ni semua kamu kena tengoklah kerana mereka. Some of them are stubborn. Kalau stubborn, you kena tolak ansur. Ada orang juga tanya, sampai saya 1 orang saja bertolak ansur. Have to lah sabar dengan kerana orang tua, understand? Anggota keluarga. Kadang-kadang orang tua ini pun, understand, susah mau handle. Tapi kita kena sabar. Okay, next. Menyayangi tak boleh, tak boleh guna. Cintai dan sanjungi anggota keluarga. Tukar perkataan itu. Cintai, mencintai. Lepas tu, hormati itu kamu boleh kata sanjungi. Sanjungi. Okay, nampak. Okay, apa maksud benda ni? Kalau kita dengar pendapat anggota keluarga, lepas tu kita sediakan keperluan harian. Understand, you have to listen. Everybody dia adalah berbeza. Walaupun kamu satu keluarga, everybody is not the same. Sebab tu orang India suka beritahu apa? See the 5 fingers. Mana ada sama, dia ada beza. Satu kecil, satu besar, all that. It's not the same, but ini satu tangan, berfungsi sebagai satu tangan. So keluarga pun sama, semua berbeza. So kita kena dengar pendapat, rasionalisasi apa mereka buat. So mendengar pendapat anggota keluarga dan menyediakan keperluan harian basic lah, macam makan, minum, all that. Pagi-pagi ibu sediakan untuk kamu breakfast and all that. Untuk keperluan harian. Kau pergi sekolah pun mereka sediakan. Kalau exam mereka sediakan. Boleh nampak keperluan harian kamu. Okay, next. Parents. Dia mesti ada kemahiran keibubapaan yang baik. Okay, ada kawan tanya. Kerana means adalah apa itu? Behavior keluarga kamu lah, anggota keluarga. Kerana macam budak kecil ni semua kadang-kadang dia manja sangat. Dia mau sesuatu dia nangis. You tengok kerana dia. Same goes to kalau kamu ada pets dekat rumah pun. You tengok kerana dia, sikap dia, kelakuan dia, something like that lah. So kita kena sabar layani mereka punya kelakuan, sikap mereka. Okay, nampak kerana. Okay, nampak. And then menjadi kemahiran ibu bapa means yang baik means parents must have good example. They become good example. Jadi suri teladan yang baik. That's why sometimes parents, if you are smoking, anak kamu ditangkap dekat sekolah smoking, you don't have the authority to tell. Sebab anak tahu pernah tengok you rokok. How? Sebab itu cikgu semua daripada kecil semua, I don't go for all this habit, understand? Because I'm not answerable. Mesti jadi suri teladan baik. Okay, sama juga kalau saya cikgu, saya tak boleh berambut panjang dan sebagainya. I have to be responsible. Jadi suri teladan, example kepada student. Banyak perkara kita tak boleh buat. Dulu cikgu ada beritahu cikgu tak pergi pub and all that. Pusat hiburan, no. Takut kalau saya ada dekat sana, nanti student saya nampak, sir, pergi teater orang nampak itu tak ada masalah. Faham? Itu tengok movie atau orang faham. Tapi pub, no lah. It's not cikgu punya ni. Cikgu jaga image. Suri teladan yang baik. Dan kita meluangkan masa berkualiti dengan anggota keluarga. Everybody want to spend time lah. Understand? With each other. Understand? Parents, father, mother also, they need time for themselves also.
Azan. But most of the time you can see when the children grow up, selalunya family, father, mother ini sacrifice. They spend more time with the children compared to they themselves. Azan. Tapi sekarang cikgu nampak banyak apa tu, father, mother suka keluar, understand? Okay, dalam keluarga saya no. Azan. Nampak tu. The moment children are there means children jadi keutamaan. But macam mana pun they need some time together lah. Azan. Okay, nampak. Dapat. Okay. Next, implikasi perbuatan tidak berintegriti terhadap keluarga. Okay, ingat fakta. Fakta tu penting. Ini dia bagi contoh lah, penerangan sikit. Okay, first implication adalah kamu tidak berintegriti. Okay, maksudnya kerosakan akhlak. Kerosakan akhlak means karakter rosak dalam kalangan anggota keluarga, di mana kita ada anak-anak kecil, kalau daripada kecil kau tak didik betul-betul dan dia tidak hormati anggota keluarga. Hormati tak boleh, tidak memuliakan anggota keluarga. Dan akhlak dia buruk means dia menjatuhkan image keluarga. Macam dalam sekolah, anak kamu ada masalah disiplin, dipanggil. Azan, you as a parents malulah. So sini tidak memuliakan anggota keluarga. Menjatuhkan image. Okay, next. Meruntuhkan institusi kekeluargaan means apa? Your family, broken family lah. Atau collapse. Satu adalah cerai. Azan. Another one adalah perpecahan dalam keluarga means adalah cerai means kadang-kala you tinggal dengan bapa atau emak. Itu court decide lah. Azan. Okay, nampak tu. Selalunya orang bercerai ni macam tu lah. Court decide. Azan. Nampak tu. So berlaku perpecahan. Dan kadang-kala ada dua anak means satu besar dengan bapa laki, perempuan dengan emak, macam itu. Something like that lah. Dan perpecahan dalam keluarga adalah kadang-kala you cannot get along with your parents, you run away from the family lah. Something like that lah. Azan. Itu nanti gejala sosial. Lepas tu hilangkan diri atau tinggal di tempat lain. Azan. Perpecahan dalam keluarga. Lepas tu boleh berlaku diskriminasi dalam keluarga. So ada pilih kasih dalam keluarga. And then perselisihan faham dalam keluarga. Okey, penglibatan anggota keluarga dalam gejala social means adalah memang tak boleh get along means most of them dia ada lari dari rumah. Another one adalah some of them they cannot take it and then they start taking drugs, penyalahgunaan dadah sebab institusi keluarga tak betul. Even minum arak pun kamu boleh tulis lah secara berlebihan all that. Okay, dapat Azan. So easy to understand, benda ni tak susah. Okay, next. Rumah tangga porak-poranda means adalah keluarga tidak harmoni. Maksudnya all the time father, mother bising-bising dalam keluarga. Understand? Nampak? Okay, nampak tu. Keluarga tidak harmoni. Another one adalah bila kamu ada family masalah dan sebagainya, prestasi diri kamu akan terjejas. Understand? Okay, nampak. Ini yang apa tu, Manchester City kalau kamu tengok. Pep Guardiola nama dia kan. Understand? Dia punya manager. Ada satu kejatuhan dalam prestasi pasukan tersebut. Understand? So bila dalam news itu dia beritahu, wah isteri saya tak ada lagi dengan saya. Understand? So boleh menampak the family tie itu kadang-kadang dia boleh jejaskan prestasi kamu. Dalam tempat kerja boleh berlaku. Azan. Okay, nampak. All these families, everything. Boleh Okay, next. Dalam topik ini ada amalan. Benda yang sama kan? Menyayangi, mendidik. Azan. Nampak tu. Warga tua. Boleh nampak isi dia berulang-ulang. So, mana-mana kau hantam pun boleh dapat markah senang lah topik ini. Okay, tengok amalan. How you practice. Okay, saling menyayangi tak boleh. Okay, sebab tu saya kata dalam topik ini ada banyak perkataan nilai universal. You tak boleh tulis. Saling menyintai sesama anggota keluarga. So, kamu kena memuliakan anggota keluarga terutamanya yang lebih tua. And then kamu selesaikan sebarang pertelingkahan
antara anggota keluarga dengan aman. Zen, you must always respect elderly people. Understand? Okay, nampak? Remember the law. Law dalam Malaysia cakap apa? 21 tahun baru law benarkan kamu buat keputusan sendiri. Selagi kamu belum 21 tahun, you are still under parents. 18 tahun, of course you sudah dewasa lah. Tapi, dewasa boleh kahwin lah. Tapi dengan kebenaran ibu bapa. Kedua-duanya, laki dan perempuan. Dua-dua nak kahwin 18 tahun means kebenaran ibu bapa. Tanpa kebenaran kedua-dua ibu bapa tak boleh. 19 also same. 20 until 20. Major, you can make own decision. Azan. So, apa maksud? Kenapa cikgu beritahu benda ni? Bukan galakan kamu kahwin lah. Azan. Awal. Azan. So, cikgu nak beritahu satu stress saja. You kena dengan nasihat ibu bapa no matter what. Azan. Terutamanya, especially when you tengok ibu bapa kamu memang serius sangatlah. Azan. Tapi kita juga ada, nowadays kita juga ada example of ya, bapa yang tidak bertanggungjawab, emak yang tidak bertanggungjawab. Semua ada dalam dunia sekarang. All different now. Zen, okay, nampak. Tapi, you supposed to be, you kena bentuk karakter kamu lah. Zen, okay, nampak. Macam cikgu tengok bapa saya apa dia buat, saya mau jadi macam dia lah. Understand? Bapa yang bertanggungjawab. Zen, cukup tengok dia macam karakter dia. Okay, next. Mendidik anggota keluarga dengan ajaran agama atau kepercayaan. Okey, nampak? Selalu tulis ajaran agama sajalah, tak payah tulis kepercayaan. Bukan maksudnya kepercayaan itu diharamkan, no. Sebab student kadang-kadang dia tengok kepercayaan cikgu kok ini nilai kepercayaan kepada Tuhan. Dia tengok situasi lah. Azan, okay. Membimbing anggota keluarga tentang ajaran agama atau kepercayaan dan melakukan amalan agama atau kepercayaan itu secara bersama-sama dengan anggota keluarga. Azan, nampak tu. So ada kamu pergi temple together, pergi church together bersama anggota keluarga kamu. Azan, dan menunjukkan perlakuan supaya anggota keluarga dapat mencontoh, you mean suri teladan kan? Sama, right? Iaitu kamu jaga kerahsiaan dalam keluarga. Kamu tangani semua urusan dan juga permasalahan keluarga secara jujur, tak boleh, ikhlas dan adil. Azan. And the last one, memastikan penglibatan warga tua dalam setiap aktiviti keluarga. Jangan abaikan warga tua. So, kamu kena memuliakan dan mendengar nasihat warga tua. And then, kamu bawa warga tua bersama-sama semasa melancong dan sebagainya. Function, bring them. It's difficult to bring them. Kena pakai wheelchair, all that. Wheelchair pun nak naik, itu kereta, all that take time. But you have to spend time with them. Understand? Bawa mereka untuk function, mereka pun nak tengok. Azan, okay, nampak tu. Macam cikgu, nenek saya masih hidup. Mak saya punya mak. Okay, kalau saya pergi kadang-kadang dia komplain. Tak ada orang bawa dia, semua busy, tak ada orang bawa dia pergi temple. Dia beritahu hari ini means the next day petang saya cubalah. Ada masa means confirm saya pergi bawa dia. So that dia happy. Sudah tua lah. Azan, umur sama sebaya dengan Tun Dr. Mahathir. Nenek saya. Azan, okay, nampak. Dan about to reach 100 lah. Azan, okay, nampak. Boleh, dan perasaan gembira, aman. Okay, done. All done. Azan. Okay. Okay, now we go for soalan. Okay, buku teks kena baca. All this. Azan, kamu kena baca. Betul-betul semua ada dekat sini lah. So, you kena isi balik dalam borang mastery. Azan. Okay. Your midterm is until chapter 6, right? Form 4. So, hari ini saya sudah habis. Besok tak ada kelas. Hari Ahad kita dah habis means you supposed to go through cikgu punya
kelas semua lagi sekali sebelum masuk midterm. Chapter 1 to 6 normally. Zen, okay, nampak. So you kena baca lah. Tapi bahagian itu pengukuhan all that, if you don't read also never mind. Cikgu akan pilih soalan untuk kamu. Cikgu-cikgu kamu akan pilih very good soalan lah. Zen, okay, so kita go through sama-sama topik soalan, now soalan time. Boleh Zen. Okey, tengok sini. Okey. Gambar di bawah menunjukkan suasana sambutan hari istimewa dalam kalangan anggota keluarga Trisha. Nampak. Nampak. Okey. Sambutan hari ibu seperti yang diamalkan oleh anggota keluarga Trisha mampu memupuk integriti keluarga. So soalan pertama as usual lah, kalau dia tanya definisi, bagilah at least separuh untuk dapatkan 1 markah. Okay, children. Zen. Okay, nampak. Angkau bagilah. Zen. There is no need for you to repeat back kepala soalan. Maksud integriti keluarga adalah, tak perlu. Straight away bagi definisi untuk save time. So, apa itu integriti keluarga? Pembinaan keluarga yang bahagia, happy family. Okay, utuh. Very strong, bond family lah. Understand, undivided. Utuh dan penyayang, loving family. Tapi berlandaskan nilai murni. Nilai murni mean value lah. So, nilai murni yang kamu belajar dalam moral ada 18 nilai universal. Understand, okay, nampak. So remember this lah, you got no choice. Zen, definisi possible word by word. Tapi you miss 1 or 2 words is still okay lah. Okay, jangan takut. Okay, now, ciri integriti keluarga. Kau tembak lah, tapi dear student, you cannot, okay, tengok sini you cannot write penyayang Okay, penyayang cannot write. Zen. Okay. Perasaan cinta boleh, saling mencintai like that. Understand? Penyayang cannot. Dulu mereka kata kasih boleh atau sayang saja boleh. Sayangi boleh. Tapi suddenly mereka year pass by, mereka tukar peraturan. So sebab itu even now kenapa cikgu kena buat kelas all the 24 chapters adalah permarkaan semua ada berubah sikit, maka saya terpaksa buat semula. Understand? Okey, nampak. Boleh. Okey, so ingat yang bertanggungjawab tak boleh, saling menghormati tak boleh, kena tukar sikit. Tapi dekat sini, dalam buku teks dia tak ada huraian. You kena huraikan sendiri. Understand? Okey, tengok the first one. Ciri dia, okey. Yang first one saya panggil penyayang, itu saya tulis saling mencintai. Itu fakta. Baca soalan lah. Jelaskan means fakta with huraian. 4 marks. Dan dia sudah clearly put 2 dekat sana. Kalau dia tak letak 2 means jelaskan ciri means tengok markah lah. You can give 1 and then with 3 huraian. Itu student tak suka. Student lebih suka 1 fakta with huraian. Another fakta with huraian. So saling mencintai, explain benda ini. So watak dia adalah keluarga Trisha, right? Understand? So you kena gunakan. So anggota keluarga. Okay, keluarga Trisha menunjukkan rasa cinta sesama mereka. Anggota keluarga Trisha menunjukkan rasa cinta sesama mereka. Macam mana mereka tunjukkan sayang-sayang itu? Menerusi
Okay, menerusi sambutan hari istimewa keluarga. Boleh, hari istimewa pun boleh tulislah. Okay, next point. Apa dia? Hubungan erat. Hubungan erat. Saya gunakan dua bawah ini saja. Suka hati you lah mana-mana, tapi kena buat huraian. Azan, hubungan erat means anggota keluarga dia. Okay, anggota keluarga. Okay, Trisha. Ambil kesempatan. Kumpul bersama. They get together. Kumpul bersama. Bagi bagi merapatkan ikatan keluarga atau hubungan kekeluargaan pun bolehlah, ikatan kekeluargaan dengan, janganlah kau tulis balik sambutan hari istimewa, tukar sikitlah. Okey, dengan meraihkan hari istimewa. Cikgu suka guna perkataan banyak. Why? My teachers lah, my BM teacher lah. Sampai sekarang saya respect cikgu saya. Azan, cikgu Mr. Durai Velu nama dia. Sampai sekarang cikgu ikut. Azan, sebab dia selalu beritahu, you must be very creative. Show that your vocabulary is good. Perbendaharaan kata kamu bagus. Azan, you can see how teachers can shape the student. Azan, kita ikut saja. Lalu dengar, you bergaul dengan orang, kamu tahu siapa seriously care about you, sayang you. Understand? Okay, nampak. Boleh? Okay. Dapat. Okay, next. Okay, nyatakan dua kebaikan yang diperolehi melalui sambutan hari istimewa. Ini semua kamu tak bagi buku teks punya, lebih kurang logik pun dapat markah tau. Azan, apa kebaikan dia? So yang ni bagi fact saja, bukan huraian. Azan, so you beritahu saja. Hubungan kekeluargaan menjadi, okay, good student they might tulis ayat panjang lah. Hubungan kekeluargaan menjadi lebih erat. Okay, dia pula akan tulislah menerusi doa family members. Okay, nampak tu. Okay, menerusi doa dan ucapan selamat. Okay, ucapan selamat. Good morning, good afternoon, I love you baby. Tu semualah. Azan, ucapan-ucapan. Ada Zen, Okay, honey, I love you, all that lah. Ada Zen, nampak. Orang India cakap apa? I love you, calo. Nampak. Tu semua boleh. Okay, nampak. Okay, next. Dapat mendidik apa? Dapat mendidik kita supaya menghargai setiap anggota keluarga kita. Okay, nampak. Okay, last. Ini semua tengok. Jelaskan implikasi. Azan, so fakta with huraian lah.
Zen, okay. Fakta kamu adalah kamu kata meruntuhkan institusi keluarga. Tadi kamu ada belajar kan? Kalau kita tak ada integriti lah. Ini pun boleh, okay, ini. Perpecahan. Kamu boleh kata perpisahan also, right? Pakailah, buat ayat senang. Sebab tu buku teks kamu kena baca so that you ada idea untuk tulis jawapan. So, meruntuhkan institusi. Okay. Menerusi means adalah kita tunjukkan love, menerusi bagi hadiah. Maksudnya cara kita lah. Baik, macam mana cikgu nak translate tak tahu. Ada budak tanya tu, menerusi. Zen, okey nampak. Cikgu sayang murid tau. How saya menunjukkan menerusi apa? Sikap tegas dalam kelas. Dalam kelas saya dekat sekolah, especially the last class students semua, cikgu strict dengan mereka tau. Zen, good class also, saya strict. So strictness itu adalah lambang saya sayang pada murid saya. Saya mau dia belajar betul-betul beri perhatian. Maka menerusi means itulah. I don't know how to explain to you lah. Menerusi. Zen, okay. So ini saya nampak ketara sangat lah. Because nowadays students, a lot of words you don't know. Zen, sebab pembacaan kamu sangat kurang. Tak jadi masalah. Cikgu bagi you bahan bacaan untuk moral, baca. Macam sekarang rajin kau buat soalan, banyak perkataan kamu tak tahu means Google ada, kau kena Google lah. Zen, of course you tanya dalam kelas kadang-kadang shows that good lah, you are making effort. Zen, menerusi. Zen, okay, nampak. So meruntuhkan institusi keluarga. You tulis keluarga hancur pun dapat markah tau. Runtuhkan keluarga hancur is the same one. The family collapse. Zen, nampak. Maksud sama, so tak payah takut. So hal ini akan menyebabkan berlakunya perpisahan dalam kalangan anggota keluarga. Okay, nampak. Whatever lah kamu boleh explain. Meruntuhkan institusi keluarga adalah kamu boleh katakan anak lari dari rumah, tinggal berjauhan dengan ibu bapa. Itu pun okey. Sebab integriti tak ada. Zen, dia runtuhkan ahli keluarga. Macam mana pun kamu boleh explain. You punya huraian make sense, relevant, dapat markah. Jangan takut. Boleh Okay, now next soalan. Maklumat berikut berkaitan dengan konflik yang berlaku pada masa kini lah, konflik keluarga yang berlaku pada masa kini. So dia ada bagi punca like this. Masalah kewangan is one of it. Halangan komunikasi means misunderstanding, miscommunication lah. And then even cara didikan ibu bapa so sekarang is a bit different. Zen, semua ini boleh menyebabkan konflik dalam keluarga. Zen, okay, nampak. Sebab kadang-kadang student pun kadang-kadang anak-anak pun kadang-kadang bandingkan ibu bapa dia dengan ibu bapa dekat luar sana. Zen, ibu bapa kawan dia, all that. Understand? Nampak. So konflik memang berlaku dalam keluarga lah. So dia tanya kamu soalan, apakah ciri? Apakah means apa? Tengok ada tanda soalan, soalan terbuka. Soalan terbuka means untuk 2 markah engkau boleh bagi fakta saja. Dua-dua fakta. Atau fakta with huraian pun boleh. Kamu bebas sebab ini adalah open question. Dia ada tulis tanda soalan means open question. Zen, nampak tu? Boleh Okay, so cikgu bagi jawapan dia. Okay, so saling menghormati is one of it, right? Ciri, right? Okay, jangan tulis menyayangi. Okay, so you tulis there. Saling memuliakan sesama anggota keluarga. This is one of the ciri integriti yang patut diamalkan oleh
You ada ciri dekat sini kan? Ada banyak ciri dekat sini kan? Ada ciri yang kamu tak boleh gunakan. Macam pegangan agama yang kuat, not so suitable. Sebab dia kata, apakah ciri integriti keluarga yang patut diamalkan oleh keluarga yang sedang berkonflik? Maksudnya, father and mother fighting. Atau grandfather and cucu fighting. Whatever lah. Mana-mana satu. Okay. Maksudnya, ada konflik lah. So, saling memuliakan sesama anggota keluarga means apa maksud dia? Dalam konflik pun you have to respect, saling menghormati. Especially youngsters, you kena hormati orang tua lah. Understand? Because mereka generasi lain and they have seen generasi before them and also after them. So, more experience. So, respect. Understand? Gen Z, tolong, nampak. Next, apa? Apa saja tanggungjawab kamu kan? So, you kata laksanakan. Yang ni lah. I cannot write bertanggungjawab. So, saya tulis ciri dia, laksanakan kewajipan. Dalam, let's say, ini berkonflik. Maka saya explain dalam tangani permasalahan. You have to relate with the soalan lah. You tak boleh just write that laksanakan kewajipan saja. Tak boleh. Sebab dia tanya, apakah ciri yang patut diamalkan oleh keluarga yang sedang berkonflik? So you have to relate you punya jawapan. Jawapan kamu daripada sini. Tapi yang mana related kepada isu soalan tersebut. So kadang-kadang bagi jawapan, kena tengok situasi soalan tu pun. Baca soalan dengan betul-betul. So permasalahan keluarga secara ikhlas. Okey, nampak 2 poin daripada sini saya gunakan. Sayangi dan juga bertanggungjawab. Okay, next. Okay. Terangkan cara anda membantu atasi konflik dalam keluarga. Okay, semua konflik, cara means I can write fakta with huraian. Terangkan, fakta with huraian 4 markah means saya boleh tulis 1 fakta with 3 huraian. Boleh, tapi student tak suka benda ini. Ini 4 markah. Atau saya ada lagi satu option, 2 fakta with 2 huraian. Ini pun 4 markah. Okay? Okay, nampak. So, cikgu nak beritahu kamu satu perkara. Ini yang kita ajar student lah. Tapi student kadang-kadang, dia boleh ingat fakta semua, dia hantam semua 3 fakta. Kalau you hantam semua 4 pun fakta means, pemeriksa akan potong sekurang-kurangnya 1 markah. Sebab terangkan means mesti ada huraian. Paling minimum mesti ada 1. So, with 3 fakta 1 huraian pun still you can get 4 marks. But kita tak ajar student macam ini. Kita ajar student apa? Either this one or this one. Tapi student suka ini. So, maintain lah ini. In a case that you cannot huraikan, then tambah lagi 1 fakta. Tapi sekurang-kurangnya 1 fakta itu mesti ada huraian. Then you're safe. This is how markers. Ini peraturan permarkahan. Kawan-kawan yang tanda kertas semua beritahu cikgu. Okay, nampak. Okay, cara. Okay, so you write there. Okay, 1. Saya kata memberi layanan. Okay, memberi layanan adil. Dia ambil masa sikit because today topik dia luas sikit. Tapi senang. So, memberi layanan adil kepada setiap anggota keluarga. Dan bila explain gunakan watak.
terangkan cara anda means it must be saya. So, saya selesaikan pertelingkahan antara anggota keluarga secara adil. Ini budak pandai, dia akan actually saya selesaikan pertelingkahan antara keluarga secara adil pun sudah cukup. Tapi student yang good student dia akan kata detail sikit. Secara adil tanpa sebarang diskriminasi. Suka hati you lah. Zen. Okay, next facts. Apa dia? Mencintai. Mencintai anggota keluarga. Mencintai anggota keluarga means explain. Bila explain, gunakan watak. Saya akan ambil berat terhadap apa? Semasa konflik, you mesti ambil kira perasaan serta dengar pendapat setiap anggota keluarga. Dapat? Okey, nampak. Okey, last. Jelaskan kesan sekiranya anda tidak berintegriti terhadap anggota keluarga. Ini main senang saja kamu boleh hantar. Zen, okey, nampak. Fakta dia senang. Keluarga runtuhlah. Kan? So, meruntuhkan institusi keluarga. Okay, then explain lah. Mesti tulis anda. So, sikap negatif saya akan membawa kepada perpecahan dalam keluarga. Sebab you tak ada integriti mah. Zen, okay, nampak keluarga runtuh dan ini keluarga pecah lah. Okay, kamu boleh tinggal satu baris bila kamu ada baris banyak tu. So, akan terlibat dalam gejala sosial. Children, tengok sini ya. Ni. Ayo, gunakan salah satulah. Tinggal sini. Okay. Dan mesti tulis. Saya mungkin bertindak lari dari rumah. Okay, nampak? Dapat? Okay, done. Okay, dia student, soalan ni adalah trial last year lah. So, kau ambil soalan very good. Azan, dan even this one also. Gambar di bawah menunjukkan perlakuan anak yang tidak mendengar nasihat ibu bapa. Can see sometimes. Nowadays, budak cici macam ini, you marah dengan ibu you macam mana? Understand? Ini umur dia berapa, pengalaman dia berapa, apa pasal you mau tunjuk muka. Nowadays, got lah. Understand? Children. Understand? Okay, nampak. So, anak tunjuk ke Rena. Ini yang tadi student tanya, ke Rena means apa maksud? Anak tunjuk sikap macam ini. So, sometimes the mother might be like very patient lah. Still can tahan dengan you. Understand? Tak adalah sampai dia hantam you. Understand? Nampak? Okay? Nampak? Still have to respect lah sebab dia elderly people what. Understand? Nampak tu? Boleh? Okay, tengok soalan dia. Ni salah satu sebab adalah terlalu manja. Ibu bapa yang terlalu menyayangi anak
akan memenuhi segala kemahuan dan menyebelahi anak walaupun mereka buat salah. Godparents defend dia punya children dekat sekolah. Anak dia buat salah, tapi dia masih defend anak dia. Faham? Ini akan melahirkan anak yang menjadi tuan kepada ibu bapanya. Understand? Okay. So sometimes, okay, perbuatan ibu bapa tersebut adalah tidak wajar. Soalan sudah beritahu benda tu tak betul. So dia tanya alasan you. Bagilah alasan. Jangan tulis balik tidak wajar. Sebab soalan sudah beritahu. So just give alasan lah. So kalau ibu bapa terlalu manjakan anak-anak dia, what happen? Apa kesan dia? Kena bagi 3 alasan. So apa berlaku kepada anak-anak? Jangan tulis anak-anak akan jadi sakai. Understand? Tu tak. Jangan tulis macam tu lah. So anak-anak menjadi tidak sopan atau kita panggil tidak beradab. Tidak sopan pun boleh. And then what berlaku kepada anak-anak? Okay. Anak-anak akan lupa diri dan sukar untuk dikawal. Zen. Sebab itu those days punya parenting semua lain. Masa kicik-kicik hantam dia. Nanti dia takut. Faham? Understand? Tapi sekarang punya parenting skill semua kita pakai barat punya skill lah. Parenting skill iaitu jangan pukulan. Beritahu dia dengan baik. Dulu tak ada. Zen. Okay. Ni terlalu manja means sukar untuk dikontrol. And then apa dia? Tu muka apa? Zen. Okay, nampak. So, anak-anak akan bersikap pemarah dan suka ruling, suka memerintah. Zen. Ni law says 21 years old lah. Understand? Just listen to your parents. Zen. Sebab tu undang-undang dibuat oleh manusia, kan? So kamu kena tahu. There is a rational sebalik. Zen. Sebab 21 tahun barulah you matang. Semakin tua sikit, meningkat usia barulah kamu ada kematangan. Zen. So it's not easy to handle children. Zen. Nampak tu. Ni salah. Terlalu manjakan. Okay, next. Ini senang. Hidup berkeluarga memerlukan seseorang amalkan integriti. Amalan integriti means hantam sajalah amalan dia. Zen. Ini senang. So you sayangi. Jelaskan 2, 4 markah. So saling mencintai sesama anggota keluarga. Ini past year trial paper. Last year punya. Cikgu ambil sebab ada satu bahagian cikgu nak discuss dengan kamu. Saling mencintai sesama anggota keluarga. Okay, so individu you can write lah watak dia. So individu harus dengar pendapat anggota keluarga dan tangani masalah keluarga secara adil. Zen. Second point adalah kita beri penghargaan. So beri penghargaan. Amalan ini cikgu ambil daripada sinilah. So after implikasi kamu ada amalan. So cikgu ambil daripada sini. Dekat sini. Mana-mana you hantam penerangan pun dapat markah dia. So memberi penghargaan kepada anggota keluarga. Okay, then explain.
individu akan berusaha meraihkan hari istimewa ahli keluarga. Seperti bagi salah satulah cukup. Seperti hari jadi secara bersama. Okey, nampak? Dan the last soalan itulah yang cikgu nak discuss dengan kamu. Gaya keibubapaan, benda ni ada dalam buku teks tau. Bila keluar dalam trial, student keluar daripada exam hall tu, dia kata, cikgu, kenapa dia tanya gaya keibubapaan, cikgu? Saya belum jadi ibu bapa. Why you gonna ask me this question? Logik lah budak tu tanya. Tapi I will say what? The one is inside your textbook lah. Whatever inside there, you have to know a bit. Azan. Tapi yang ni cikgu pilih soalan sebab trial paper saya nampak. Tapi sekarang cikgu ajar you, dia actually ada dia ada 3 tau. Ini semua itu yang dia bagi dekat sini. Tapi dia bagi 2 saja. So I'll teach you now what is this. Azan. How to remember this? You baca sendiri, you tak faham lah. Okay, autocratic means kamu ingat your parents punya gaya kepimpinan. They have to lead the family, right? So gaya kepimpinan ibu bapa kamu adalah dia kata authoritative. Azan. So gaya kepimpinan ibu bapa kamu adalah demokratik. Demokratik means what? Ibu bapa nak buat keputusan, dia akan tanya pendapat kamu. Understand? So mereka discuss. Discuss means not necessary mereka akan ambil pendapat kamu lah. Okay? Dia tengok. Aku dengan permintaan yang bersesuaian daripada anak-anak, peneguhan berterusan, peka terhadap kemampuan dan kehendak anak-anak. So di soalan itu dia ada ambil 2 saja. Akur dengan permintaan, bersesuaian daripada anak-anak, peka terhadap kemampuan dan kehendak anak-anak. Z, nampak tu? Okay, now suddenly you tanya, you daughter saya, you tanya apa I want phone, smartphone. I cannot say cannot. Why? Permintaan kamu sekarang memang bersesuaian sebab handphone sekarang itu penting sebab semua sekolah sekarang pakai Telegram group, semua message sekolah, all that announcement, everything Telegram. Macam kelas cikgu pun Telegram kan, saya beritahu link dia semua kan. So it's a must already nowadays. But moral ajar kamu apa? Peneguhan berterusan means handphone itu dia guna mesti kamu tetapkan peraturan. Tak boleh bawa dekat bilik tidur. Main-main. Dan some of the parents are good. Kena main game means Saturday, Sunday saja saya benarkan you main game. Rest of the day no. So mereka kena buat satu peneguhan berterusan lah. And then they have to know kemampuan kehendak anak dia. Azan. Okay, nampak. Faham? Okay. So authoritative means democratic. Kalau authoritarian, kamu ingat macam ni lah, tarian. Melayu ingat macam ni. Ada belakang ada tarian. Tarian means cara cikgu nak kamu ingat. Gaya kepimpinan ada dekat authoritarian. Authoritarian kan. Sebab ini dua dekat kamu ingat tarian. Tarian means tahu kadang-kadang orang tu dia macam menari. Understand? Nampak? Tarian. Zen. Nampak? Kadang-kadang boleh nampak ibu kamu suddenly satu hari tu sangat marah. Macam dia buat satu tarian. Understand? Nampak? Ingat itu. Tarian. Tarian means you tahu apa? Bapa kamu ini, kepimpinan ibu bapa kamu adalah autokratik. Not democratic, no, autokratik. Autokratik means, sorry lah,
Ibu bapa itu banyak letak peraturan dan tuntutan. Dia tak mau dengar cakap you. Tak pernah minta you. Kurang memberikan penjelasan kepada anak-anak. Dia kurang peka kepada keperluan pandangan anak-anak. Dia tak mau tanya pendapat kamu semua, tak ada. Saya ibu bapa. Saya ibu, saya bapa. You kena ikut. Hasan, nampak tu? Boleh ha? Kita panggil authoritarian. Tarian lah. Kamu ingat macam tu. Tarian means. Faham? Ha? Bapa, mak kamu tari. Understand? Ha? Nampak? Something like that. Tarian. Okay, nampak tu. And then kamu ada gaya permisif. Permisif means Azan, ini bapa kamu amalkan gaya kepimpinan bebas. Atau kita panggil dia laissez-faire. Buku teks tak ada. Itulah. You masuk kelas barulah cikgu tu explain. You dengar. Dapat pendapatan. Boleh ingat. Boleh buat soalan. Malas mau masuk kelas. Apa tak mau belajar. Okay. Yang ini. Kalau bebas means they give you 100% kebebasan what you want to do in life. So kurang peraturan tuntutan. Yang ni banyak peraturan kan. Ini opposite. Faham? Ini anak-anak diberi kebebasan untuk buat keputusan. It's good what? Tapi cannot over permissive lah. Dan setiap permintaan dituruti tanpa memikirkan kesan. So apa anak minta semua dapat. Itu macam pun it's not nice. Azan okay, nampak. Macam cikgu tengok apa tu. Anak Shahrukan. Shahrukan kaya, one of the paling kaya actor, paling kaya. Azan. Tapi anak dia adalah latar belakang yang ditangkap penagihan dadah ke, tak tahu apa, drugs ke apa dia ambil. Azan. Apa dia mah semua boleh dapat bapa kaya. So kadang-kadang inilah. You have to check and balance lah. Azan, dia ada 3 gaya keibubapaan. Gaya keibubapaan saya gunakan gaya kepimpinan. Azan. So in management kita ada demokratik, autokratik, laissez-faire. So sama saja cerita dekat sini. Kalau authoritative means demokratik. Bapa kamu duduk discuss dengan kamu, minta pendapat kamu and all that. Logic means dia penuhi. Benda ini ada dalam exam paper tu. Authoritative bukan tarian ingat. Dan permissive means bebas mutlak. So ini yang anak-anak diberi kebebasan dalam membuat keputusan. Setiap permintaan dituruti tanpa memikirkan kesan. Nampak? Yang ini dia akur dengan permintaan yang bersesuaian. Yang bersesuaian saja. Macam you minta handphone, smartphone. Mungkin saya tunaikan sebab itu keperluan semasa. Tapi saya peka terhadap kemampuan dan kehendak you lah. So saya kontrol. Kontrol dengan cara baiklah. Dia ada peneguhan berterusan. Nampak? Boleh okay, nampak. Even children also, kalau children itu adalah more towards art stream, don't force the fellow to become science stream lah. Azan, nampak tu. Itu tak boleh tetapkan anak-anak perlu diberi itu comes under permissive. Kamu diberi kebebasan untuk buat keputusan. Apa yang mau belajar, okay. Azan. You know what to do. Your life, you decide. So ada parents permissive. Dia bagi kamu kebebasan. Okey, berdasarkan 2 gaya kepimpinan di atas, gaya keibubapaan yang manakah paling baik? Okey, nak jawab soalan ini, pilih salah satu and only explain about kelebihan yang ni. Jangan bandingkan. Kalau you buat perbandingan, salah. Jawapan kamu salah tau. You kena pilih salah satu. And for your information, kedua-duanya betul. Kalau kamu pilih permisif, beritahu kelebihan dia. Kenapa benda tu penting. Best untuk didik anak-anak kamu. Sebab ada orang, dia bagi kebebasan. Ada orang tak ada. Ada kebebasan tapi, dia limit. Dia ada 2 ni. Okay, so jawapan kamu suka hati kamu. 2 gaya kepimpinan kan. Berdasarkan gaya kepimpinan mana paling baik. So straight away you bagi point fakta dia mana baik. And ada tanda soalan, ada markah 2.
You kena pilih salah satu. Dia tak ada 3 kan. Dia ada 2 saja. Pilih satu and then explain. Okay. Let's say saya tulis gaya otoritatif. Habiskan ada cikgu dah lebih sikit masa. Of course lah hari ni topik dia ada banyak. So don't worry lah. Otoritatif. Okay, nampak? Okay, then you explain 2 huraian why you kata ini best. So you beritahulah ibu bapa tidak terlalu memanjakan anak dengan memenuhi segala permintaan anak mereka. Dan saya explain sebaliknya. Jangan tulis memenuhi segala permintaan seperti permisif. Wrong. Tak boleh buat perbandingan. Azan. Sebaliknya, ibu bapa akan bersikap responsif. Akan bersikap responsif dengan cuba fahami kehendak anak mereka yang sesuai dan wajar dipenuhi. Wajar untuk dipenuhi. Azan, nowadays luar negara semua sudah ada peraturan. Luar negara, certain age you tak boleh memiliki any media social account. Luar negara semua sudah ada. Azan, so mungkin ibu bapa kamu tak benarkan kamu miliki Facebook, install that. Azan, okay, nampak. Up to them, kalau bersesuaian, okay. Kalau kami permissive means, okay, kamu bagi ni. Authoritative means mungkin tak ada. Sesuai. Telegram yes, kelas, sekolah, phone ada. Tapi you buat peneguhan, you peka terhadap anak you apa dia buat. Azan. So actually this is better lah, but you want to write permissive also can. Right? Kalau permissive ini sudah tulis means cukup lah, jangan tulis lain. Ini untuk pengetahuan kamu. Kalau kamu tulis gaya permisif, boleh tak salah. So because this one also got advantage dia. Okay, why permisif? Better. So beritahulah ibu bapa ingin anak mereka tidak berasa terkongkong. Ada ibu bapa baju semua sampai besar pun dia beli baju. Oh, baju ni biru, bagus, cantik untuk you. Azan, tak boleh macam tu. Ibu bapa saya adalah sampai masa kecil dia adalah. Then after that, my parents bawa kita, okay, beli apa yang you suka. Then after certain age, mereka bagi saya duit saja. You pergi beli sendiri. So dia ada trend. Satu ketika dia yang beli semua sama. Then after that, dia bawa kita bila sudah a bit okay. Bawa dia, you pilih. Then after that, tak payah bawa pun. Bagi duit saja biar kita sendiri pergi naik bas pergi beli. Understand? Ini cara parent saya buat lah. Azan. So dia rasa ada ketika lah. Sebab tu saya kata all the three okay. Which one you want to use bergantung kepada situasi dan sikap anak-anak kamu. So you have to learn 100% about your anak. Mesti tahu. Okay, so ibu bapa
ingin anak mereka tentukan, ini bebas sangatlah, so tentukan masa depan mereka sendiri tanpa campur tangan sesiapa, termasuk diri mereka pun lah. Mereka tak interfere dalam you punya life. You decide apa you nak buat, apa you nak belajar. Okay. Okay, done student. Wait, cikgu tutup apa tu recording dia. Okay.